Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad al-Fatihi lima uqli wal khatimi lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulillah huzbadi kala ilati adirikni. La ilaha illallah wa la syarika lah lahu mulkul hamdi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita turutkan sikit perkongsian pada malam ini. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang saya hormati lagi saya kasihi pengurusi Barisan Jawatan Kuasa. Yang saya hormati lagi saya mulakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz Barisan Asatizah, yang bagi datuk datin, tuan-tuan, puan-puan yang Allah hormati sekalian. Baik, sihat semua tuan? Saya tengok Haji Masjid Hasanah tu buat rayuan ke je, kena dapat? Sama-sama lah. Nak tegur jauh, tapi tengoklah kawan-kawan kita ni kan. Saya pun buat rayuan juga, wallahualam lah. Dan doa-doa lah je ni, mana kuat ada rezeki. Allah, nak sangat dapat pergi ni tuan ni. Sementara dalam berkhidmat ni. Baik. Dan semalam saya ingat, saya tangguhkan kitab kita hijab tuan ni. Saya nak ambil lah sikit kebetulan. Saya ingat semalam kita pun dah ada dengar tak satu kematian yang di-viral kan? Cikgu E tu. Dia meninggal semalam, nama benar ni adalah Nasri Mardi bin Ismail. Kalau dia punya Facebook tu, dia dikenal dengan Cikgu E. Dia ni tuan-tuan bekas cikgu, yang saya baca sejarah dia lah. Dan dia ni, dia berhenti pada cikgu wallahualam untuk dia mulakan perniagaan pada tahun 2019. Dia ni buka alat gadget tuan-tuan ni dengan kamera. Memang dia minat. Dia punya itulah, dia punya minat dia lah. Tapi mungkin dia bekas cikgu tu, orang panggil dia Cikgu E. Apa yang menarik ni tuan-tuan ya, dia ni meninggal semalam sebab apa tuan-tuan ya? Dia ni kira macam fighter punya kanser lah tuan-tuan ya. Dia ada 3 kanser yang melibatkan buah pinggang, kelenjar dengan paru-paru. Dan dia banyaklah buat konten yang bagi semangat. Dia ni orang yang, kalau tuan-tuan tengok konten dia tu, wow, memang orang yang sentiasa tersenyum, dia boleh terima takdir dan redha dan apa yang berlaku dengan ujian tu, tuan-tuan kita respect lah. Umur baru 45 tahun, tinggal 5 orang anak dan seorang isteri. Apa yang menarik semalam tuan-tuan saya tertarik sikit apa yang dikomen oleh Ustaz James Drive tuan-tuan Ustaz James ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dia pun pendakwah bebas jugalah. Dia punya tu pun boleh tahan juga, dia punya follower tu. Dan dialah yang baca talqin pada malam tadi. Dia meninggal pukul 4.30 tuan-tuan petang, dan lepas isyak tu terus dikebumikan. Apa yang menarik semalam tuan-tuan masa dia meninggal tuan-tuan Ustaz James tu cerita, dia kata dia tak pernah, dia kata duduk di Meru, kawasan Manjui tuan-tuan, dalam tempoh 20 tahun dia tak pernah jumpa tuan-tuan begitu ramai orang solatkan dia. Maksudnya tuan-tuan dan kalau kita tengok dekat dia punya medsos dia tu tuan-tuan memang penuh tuan-tuan kubur pada waktu malam. Hebat tuan-tuan cikgu ini. Saya tuan-tuan, kalau kita faham, Nabi kata apa tuan-tuan, kalau kita nak tengok orang tu baik tak baik, tolong tengok masa dia meninggal. Berapa ramai yang solatkan dia, berapa ramai yang orang pergi tuan-tuan kat situ. Tu kalau kita tuan-tuan paling minimal, kata guru saya, kata ulama tuan-tuan, jangan kita solat tuan-tuan meninggal, tolong jangan kurang daripada 40 orang. Dan satu hadis disebut, dia kata 100 orang. Kalau dapat lebih lagi bagus. Tu kalau boleh tuan-tuan kalau kawan-kawan kita meninggal tu, tolong tarik tuan-tuan, tarik. Supaya at least kita dapat 40 orang. Itu minimum. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita faham tuan-tuan itu last kali kita sekali tu. Kita tak ada lah tu. Itulah kita perlukan doa sahabat-sahabat kita tu last kali tu. Itu yang kita harap sangat kan. Saya dulu tuan-tuan zaman di kampung, saya tak tahu amalan ni dah tak ada dah. Dulu kami tu kali ke kampung tu kalau ada kematian, kita akan jemput surau ni 10 orang, surau ni 10 orang, surau 10 orang.
Tapi itulah amalan tu kat tempat saya pun dah tak buat dah. Pada saya tu amalan yang bagus tu. Bayanglah tuan-tuan ni, kalau 10 orang jemput 5 orang pun berapa orang dah. Kadang-kadang yang salam tu biasalah kan, ada setengah tu tak ambil pun. Tapi maksudnya tuan-tuan, amalan yang terdahulu yang dibuat tu cukup besar. Nanti kita tengok sikit tuan-tuan ni, arwah Cikgu E ni tuan-tuan, apa kelebihan dia yang sampai tuan-tuan orang, bukan orang alim pun tuan-tuan, tapi dia punya fighter daripada kanser tuan-tuan ni, sebelum dia meninggal semalam tu, 6 minggu lepas tu tuan-tuan, dia masuk di maraton tu. Maksudnya tu masa tu buah pinggang dah tak ada sebelah dah. Dia masuk maraton lebih kurang 10.5 km masa tu, dia boleh berlari sampai 45 minit. Maksudnya lama tuan dia sihat. Tapi Allahu Akbar. Tengok Allah nak uji tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan ni. Sebut pasal mati tuan sikit tuan-tuan. Kematian di dunia ni berapa banyak tuan ni? Satu hari tuan-tuan ni, kematian di dunia lebih kurang 172,824 orang. Dan pada setiap tahun di dunia yang meninggal saja lebih kurang 62.39 juta orang. Di Malaysia berapa banyak tuan? 196,965 setahun. Bulan lebih kurang 540 orang average yang meninggal kita di Malaysia. Dan yang meninggal saja di atas jalan raya tuan-tuan setiap hari di Malaysia 17 ke 18 orang. Hati tuan. Dan average kita tuan-tuan, umur average kita kan Nabi kata izama umur umat aku sitin wasabain saja. Umur aku 60 ke 70. Kajian yang dibuat tuan ni di Malaysia, the highest tuan-tuan orang lelaki meninggal tuan-tuan umur berapa tuan? Majoriti dia 73, 74. Orang perempuan 77, 78. Orang perempuan dia lebih sikit. Itu je tuan-tuan kita pergi, tak jauh dah, tak lama dah pun. Itu ialah umur yang kebanyakan itu Malaysia. Baik tuan-tuan. Apabila kita sebut meninggal ni tuan-tuan, mati. Dah pasal mati ni kita sentuhlah sikit buat mati tuan-tuan. Sebab kita tengok pun risau tuan-tuan, orang mati meninggal awal sangat sekarang. Kan kita pun tak tahu tuan-tuan ni kanser ni tak usah cerita lah tuan-tuan. Dia jadi macam dah tak pelik dah. Ramainya tuan-tuan Allah uji dengan sakit kanser ni. Tuan-tuan, sebelum tu saya tangguh sikit tuan-tuan ya. Kita patah balik sikit tuan-tuan. Apa matlamat hidup kita orang Islam tuan? Kita revision sikit, kita patah balik, kita undo balik untuk kita refresh balik. Apa matlamat kita orang Islam kita tuan-tuan? Allah lahirkan kita di dunia ni, apa matlamat kita orang Islam? Apa kita nak pergi ke mana tuan-tuan? Dah tentu tuan-tuan, kita nak redha Allah, kita nak masuk syurga Allah. Sebab kita beriman dengan hari akhirat, dua jelas tuan-tuan. Syurga, neraka. Itu kata guru saya tuan-tuan, kita kena ada tuan-tuan ni dalam hidup ni, matlamat agung kita, aku nak masuk syurga Allah. Asal kita Adam tuan-tuan daripada syurga, itulah matlamat kita orang Islam tuan-tuan. Itu the last kali tuan-tuan, itu ukuran kita tuan-tuan. Berjaya tak kita berjaya dalam ujian kat dunia ni. Kalau kita masuk syurga tuan-tuan, itu kejayaan kita. Baik tuan-tuan. Kalau orang government tuan-tuan itu jangka masa panjang, KPI kita. Jangka masa pendek orang Islam kita tuan-tuan, apa kita nak? Mana kita nak pergi tuan? Sikit tuan. Soalan dah bocor tadi. Mati. Mati tuan. Tu kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita nak mati tuan. Sebab kita dah duduk 3 alam tuan. Pertama kita dah hidup alam roh. Yang kedua kita dah hidup alam rahim mak kita. Yang sekarang ni tuan-tuan kita hidup alam dunia. Selepas ni tuan-tuan kullun nafsin za'iqatul maut. Kau mau tak mau tuan-tuan, suka tak suka, semua kita akan pergi tuan-tuan alam kita yang keempat, alam barzah. Dan selepas ni tuan-tuan, barulah kita pergi kepada mahsyar dan sebagainya, barulah yang kita akan diperhitungkan dengan segala apa perbuatan yang kita buat dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Rasulullah tinggal kita berapa lama tuan? Sikit tuan, kita buat ulang kaji sikit. 1447, lebih kurang lah tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, baginda Rasulullah tuan-tuan, berapa lama usia Rasulullah wafat? Umur 63 tahun. Imam Syafi'i 53 tahun. Dia dah tinggalkan kita berapa lama tuan? 1200 tahun. Saya pergi bawah sikit tuan-tuan. Imam Nawawi. Nawawi tuan-tuan meninggal tuan-tuan sama dengan Imam Syafi'i 53 tahun. Tapi dia dah tinggal kita hampir 800 tahun. Payah sangat tuan-tuan orang Malaysia lah. Piramli 44 tahun meninggal. Tapi dia dah tinggal kita tahun ni tuan-tuan, tahun yang ke-50. Saya nak sampaikan apa dekat sini tuan-tuan ni?
Saya tuan-tuan ni kalau kita tengok Imam Syafi'i tuan-tuan, Allah bagi pijak dekat bumi ni sekarang yang kita pijak ni tuan-tuan, 53 tahun je. Bawah tanah berapa lama tuan? 1200 tahun. Ni baru cerita Imam Syafi'i tuan-tuan. Tu Nabi Adam. Saya tuan-tuan, kalau hari ni kita mati, silap. Saya tarik balik statement tu. Kan orang amin payah. Hari ni tuan-tuan puan-puan mati. Macam dia. Gurau. Saya kalau kita mati malam ni tuan-tuan, esok kiamat, selesai. Kita jawablah. Kita accountability, kita jawablah apa yang kita buat dalam kehidupan dunia ni. Kalau tak kiamat. Ni berapa lama tuan-tuan? Tak sampai tuan-tuan. Itu kiamat yang paling hampir dengan kita ialah mati. Kiamat sebenar tak payah fikir tuan. Itu bukan kerja kita lah. Itu kerja Allah lah. Nak tunggu lagi pecah bumi lah apa semua tu tak apalah. Dia sangka kalah tu wallahualam. Kita berjumpa kita tak tahu tuan. Tapi kiamat yang paling hampir dengan kita tuan-tuan adalah mau tak mau tuan-tuan, itulah alam yang kita akan tempuh selepas ini. Baik ni tuan-tuan ni. Saya teringat kisah Alexander Zulkarnain. Alexander Zulkarnain ni tuan-tuan ni, itu yang ada dua tanduk tu tuan-tuan barat. Saya ingat kalau panjang cerita ni, panjang cerita Alexander Zulkarnain ni. Tapi saya tertarik sikit tuan-tuan ni, masa dia meninggal tuan-tuan ni, dia wasiatkan kepada dia punya follower dia, pengikut dia. Apa dia cakap dengan pengikut dia tuan-tuan ni, punya follower dia. Dia kata masa aku mati nanti, dia kata masa jenazah aku nak bawa di perkuburan, dia kata pastikan buat 3 perkara. Ini yang diminta tuan-tuan Alexander Zulkarnain kepada follower dia ataupun pengikut-pengikut dia. Apa dia tuan-tuan? Pertama dia kata, pastikan dia kata mayat aku, jenazah aku ni kita dibawa oleh tabib-tabib yang paling hebat pada zaman tu. Tabib ni tuan-tuan, doktor pakar tuan-tuan ni. Orang yang bidang perubatan lah. Yang kedua tuan-tuan, dia kata sepanjang jalan dia kata masa dia hantar aku di perkuburan, dia kata harta-harta aku dia kata buanglah, dia kata. Limpahkan, dia kata biar. Dia kata tabur sepanjang jalan, dia kata. Yang ketiga dia kata pastikan tangan aku, dia kata ada satu pandangan kata sebelah kanan atau sebelah kiri biar terkulai masa jenazah itu. Masa kita punya ni kan, jenazah mayat kita nak dibawa tu, dia kata pastikan tangan aku terkulai sebelah. Apa yang nak sampaikan mesej tuan-tuan kepada kita? Hebatlah kita tuan-tuan. Hebatlah kita ada duit lah, kita ada doktor pakar sekali mana-mana tuan-tuan. Mati pasti mati tuan-tuan. Itu yang Alexander nak tunjuk kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, yang dia nak tunjuk kepada kita tuan-tuan, harta kita ni ditabur tuan-tuan, kalau siapa pun ambil, tak ada siapa pun orang boleh larang dah. Aku tak boleh mampu nak malang dah orang ambil apa yang aku ada dalam hidup dunia ni. Yang ketiga, datang dengan tangan kosong, aku akan balik dengan tangan kosong. Itu tuan-tuan dalam satu hadis daripada Tirmizi disebut tuan-tuan daripada Mutafid Abdillah. Nabi kata telah diciptakan dekat anak Adam 99 musibah sebab kematian. Jika dia tidak terkena semua musibah itu, pasti dia akan mengalami ketuaan. Tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan dalam hadis ni, kita akan mati dengan 99 punca kematian. Macam kita sebut tadi tuan-tuan, arwah Cikgu E tuan-tuan meninggal sebab kanser. Ada orang mati aksiden, ada orang mati lemas, ada orang mati COVID, macam-macam orang mati tuan-tuan. Walaupun dia kata, kita terlepaslah dengan sekali apa pun dia kata, tapi last sekali pasti kamu akan mati disebabkan sakit tua. Tua ni tuan-tuan tak ada ubat lah. Itu last sekali tuan-tuan, kalau nenek-nenek kita dulu, orang lama kita tuan-tuan, pergi ke hospital, badan sihat, last sekali meninggal, doktor diagnose apa? Sakit tua. Tua tak ada ubat je. So maksudnya tuan-tuan, disebahyu baikru tuan-tuan, pasti kita akan mati. Baik tuan-tuan setelah mendengar tuan-tuan sikit tuan-tuan saya nak cerita sikit. Hari tu kita sebut satu hadis yang berkaitan 4 perkara yang kita kena jawab apabila kita dibangunkan di mahsyar nanti. Hari ini tuan-tuan saya nak cerita sikit tuan-tuan, siapa teman setia kita di alam kubur kita nanti. Dan saya ambil satu hadis tuan-tuan, an Anas radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyitu salasah amhaluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani fayabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah sabda, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah kita di perkuburan, iaitu keluarga, harta dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan 1 lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni cerita apa tuan-tuan
Masa kita meninggal ni tuan-tuan ni, yang hantar perkuburan kita nanti tuan-tuan, tiga. Pertama, yang akan hantar kita keluarga, harta dan amalan kita. Yang akan tinggal apa tuan-tuan? Hanya amalan kita saja. Tapi dua tuan-tuan, dia akan patah balik. Maksudnya harta dengan keluarga tuan-tuan, tak ada pun yang akan meneman kita apabila kita mati. Baik tuan-tuan, yang akan teman kita, Nabi kata dalam hadis ini, hanyalah amalan kita. Saya ni tuan-tuan, sayanglah isteri kita kepada kita. Sayanglah suami kita kepada isteri suami tuan. Anak kita sayang kepada kita. Tak ada seorang pun tuan-tuan yang sanggup nak teman kita apabila kita mati. Semuanya tuan-tuan, kitalah yang akan hadap apa yang kita buat. Baik tuan-tuan, saya pergi sikit tuan-tuan satu persatu bab amalan ni yang kita akan bawa pada alam kubur nanti. Nombor satu tuan-tuan, tolong pastikan tuan-tuan selalu asas kita bab tiga perkara. Bab akidah kita. Yang kedua, bab syariah kita. Yang ketiga, bab akhlak kita. Akidah ni apa tuan-tuan ni? Kepercayaan kita, etikat kita, keimanan kita kepada Allah ni tuan-tuan, selesaikan tuan-tuan. Banyak ni tuan-tuan zaman sekarang tuan-tuan, bab akidah ni risau kita tengok tuan-tuan ni. Saya baru-baru ni satu sahabat saya tuan-tuan ni. Budak-budak sekarang ni tuan-tuan ni. Ada satu sahabat saya cerita tuan-tuan, naik kereta api, ada satu budak-budak kita lah tuan, rambut dengan brown semua tu, pergi tegur lah sikit. Dia kata lebih kurang lah tuan-tuan, dibagi macam tazkirah sikit lah lebih kurang. Apa tuan-tuan budak tu kata, budak perempuan tuan-tuan ni. Tahu, bagi tahu ustaz tahu apa tuan-tuan. Cik, kalau cik tahu saya cik, saya duduk neraka mana? Kalau cik rasa cik baik, cik duduk syurga mana? Beritahu kat saya. Sampai macam tu tuan, budak-budak sekarang. Boleh challenge tuan-tuan. Dia tak yakin tuan-tuan hari pembalasan. Ni jadi sahabat akidah ni tuan. Itu pastikan tuan-tuan ya. Tu ingat tuan-tuan ya. Nikmat yang Allah bagi kepada kita tuan-tuan, yang paling besar tuan-tuan, tolong hargai tuan-tuan. Bab iman dan Islam. Yang ini tuan-tuan, tolong tuan-tuan, belum tentu kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Ui tuan-tuan, tak tuan-tuan. Ingat tak tahun 2020 tuan-tuan, saya tak sebutlah mana nama tuan-tuan. Salah seorang anak daripada umur 70 tahun tuan-tuan. Terang-terang masuk tuan-tuan agama lain di Bali. Saya tak sebut mana nama tuan-tuan. Tuan-tuan, dia meninggal tuan-tuan, dia Islam tuan-tuan sampai umur 70 tahun. Tapi declare keluar Islam, masuk satu agama yang lain, umur berapa tuan? 70 tahun. Tuan-tuan boleh tengok dia punya video dia. Masuk dengan ritual dia semua, dia ikut tuan-tuan di Bali tu. Tuan-tuan ni, kalau umur 70 tuan-tuan, Allah boleh ambil beriman dan Islam, ni muda lagi Syekh, baru 40 haji kita. SU kita baru 35. Boleh lagi je pasang ni. Baik. Tu kan tuan-tuan, saya ni orang Penang tuan-tuan ni. Dulu zaman saya sekolah belah-belah sana tuan-tuan ni, saya tak pernah tuan-tuan ni dengar orang bunuh diri. Sekarang ni tuan-tuan, statistik kita tuan-tuan ya, yang bunuh diri di Jabatan Pulau Pinang tuan-tuan ni, setiap tahun 78 orang. Orang dah putus harap hidup sampai ni kata bab akidah ni tuan, penting. Yang kedua tuan-tuan adalah bab syariah tuan-tuan. Tolong tengok tuan-tuan bab ibadah kita, bab muamalat kita, bab munahakat kita, bab jinayah kita tuan-tuan. Adakah kita settle perkara-perkara ni tuan-tuan? Jual beli kita, bab ibadah, solat kita dan sebagainya. Yang ini tuan-tuan tolong pastikan. Yang ketiga tuan-tuan bab tasawuf ataupun bab akhlak ni. Yang tiga asas ni. Apa akhlak ni tuan? Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia ni dan sebagainya tuan. Baik tuan-tuan, itu Nabi sebut tuan-tuan ya, sebaik-baik manusia orang yang diberi panjang umurnya digunakan untuk buat kebaikan, dan sejahat-jahatnya orang tuan-tuan digunakan melakukan umur yang panjang dia melakukan kejahatan. Ini Nabi sebut tuan-tuan, siapa manusia yang paling pandai, manusia yang paling baik, panjang umur buat kebaikan. Manusia yang paling jahat, panjang umur buat kejahatan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab umur modal. Tuan-tuan, orang yang umur 20 meninggal tuan-tuan buat ibadat dengan orang yang umur 70 tahun meninggal buat ibadat tuan-tuan. Dah tentu 70 tahun bagus. Kan? Tapi tuan-tuan hati-hati sikit tuan-tuan eh. Kadang-kadang tuan-tuan ada setengah tu minta doa ni pun kena spesifik juga kan. Ingat saya pernah cerita ni tuan-tuan. Ada WhatsApp group tu. Kawan saya tuan-tuan dalam WhatsApp group
Masuk satu tuan-tuan ni, orang wish birthday dia. Semualah wish birthday kan. Malam tu saya ingat tuan-tuan, lebih kurang pukul 10, pukul 9. Yang wish birthday tu, orang yang wish birthday tu, dia minta apa ke kawan ni? Tolong doakan aku panjang umur dan aku mati umur 92 tahun. Tuan-tuan rasa okey tak okey? Minta kawan-kawan doa, meninggal umur 92 tahun. Okey tak okey tak? Okey lah tuan-tuan kalau hadis ni. Sebab umur tu panjang. Tapi kalau saya sikit tuan-tuan, kalau guru saya pesan, minta spesifik sikit tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan? Kalau boleh tuan-tuan, panjang umur dengan barakah. Maksudnya tuan-tuan, Allah panjang umur kita ni tuan-tuan dengan pada kebaikan. Kalau panjang umur tuan-tuan tak baik, tak payah. Nah. Yang kedua, minta apa tuan-tuan? Minta Allah bagi sihat tuan-tuan. Itu nikmat selepas iman dan Islam, kesihatan tuan-tuan. Sebab minta Allah bagi kita sihat ini untuk kita buat perkara kebaikan. Jangan tuan-tuan, panjang umur pun tuan-tuan. Saya sampai sekarang tak lupa tuan-tuan ni, Mak Siti, kawan mak saya tuan-tuan di kampung tu, tahun 2020. Kena stroke tuan-tuan. Ni, otak dah tak ada tuan-tuan ni. Cakap minum pakai straw, tak boleh bercakap tuan-tuan. Duduk atas katil berapa lama tuan? Tahun 2020. Sekarang tahun berapa tuan-tuan? 2025. 25 tahun atas katil tu. Tuan-tuan nak panjang umur macam tu? Itu hati-hati tuan-tuan ni dengan doa. Minta Allah doa tuan-tuan bagi berkat umur kita ni. Dan Allah bagi sihat untuk kita buat pada kebaikan. Ini kita nak tuan. Saya tuan-tuan kalau meninggal ni, kata mak, kata guru saya tuan-tuan ni tuan-tuan, arwah Cikgu E tadi yang kita sebut tadi tuan-tuan, ini cantik tuan-tuan. Tuan-tuan, sakit ni tuan-tuan, dia bagus tuan-tuan ni. Kalau warning sebelum sakit ni. Saya tuan-tuan, saya suka idola saya, arwah ayah saya lah tuan. Sebulan ni tuan-tuan, dia habis mengajar, sebulan dia sakit, masuk hospital, meninggal. Selesai. Sebab apa tuan-tuan? Penting lah tuan-tuan, sakit tu sebagai warning. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok arwah Cikgu E yang meninggal malam tadi tu, dia dah tahu tuan-tuan ni, doktor dah bagi dah, tempoh dia sekian-sekian. Dia siap sign tuan-tuan dekat atas katil tu, dengan wasiat dia, dengan hibah dia tuan-tuan, selesai tuan-tuan. Itu tuan-tuan ni, Nabi kata, na'udzubillah tuan-tuan, jangan kita mati kaldai. Mati kaldai apa tuan-tuan ni? Mati mengejut. Yang ni minta untuk Allah elak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tiba-tiba na'udzubillah, mati aksiden tuan. Kita tak ada apa tuan-tuan. Tapi kalau kita ada warning macam tadi tuan-tuan sikit kita dah nampak tuan-tuan, sikit bolehlah tuan-tuan. Mana tak selesai berharta pusaka kita, bab kita dengan orang tuan-tuan, bab ni kita selesai hutang-hutang kita tuan-tuan, at least kita ada masa. Itu cantik tuan-tuan kalau kita dapat. Baik tuan-tuan, yang tu tuan-tuan nombor satu saya sebut tadi berkaitan tentang amalan kita yang kita bawa apabila kita mati tadi. Yang kedua tuan-tuan, yang akan tinggalkan kita apa dia tuan-tuan? Harta dan keluarga. Dua. Tapi harta kita ada lagi tuan-tuan, kita tak mati lagi ni. Pasti saya ingat sikit sebanyak tuan-tuan kita ada. Sebelum tuan-tuan, saya minta tuan-tuan hadis di atas disebut, tolong pastikan tuan-tuan harta itu di mana kita ambil dan di mana kita belanjakan. Tuan-tuan sangat penting tuan-tuan. Sebab harta ini. Itu tuan-tuan saya patah balik sikit dengan kisah Cikgu E. Apabila ditanya dengan Ustaz James Bevel tuan-tuan yang baca talqin dia malam tadi, apa kelebihan dia ni tuan-tuan sampai Allah muliakan dia ni? Salah satu bab sedekah dia. Dia ni tuan-tuan dia ada satu kedai, orang baik ni kita cerita lah. Tuan-tuan, salah satu tuan-tuan nak tahu orang tu mati baik tak baik tuan-tuan, orang cerita kebaikan ni selepas kita mati. Tuan, itu tanda orang baik ni tuan-tuan, orang akan cerita kebaikan dia selepas dia mati. Itu salah satu tanda kebaikan. Bukan senang tuan-tuan orang nak cerita kebaikan kita. Tapi tuan-tuan, saya patah balik Dr. Ustaz James Trevor disebut dia tu. Dia kata, dia berniaga tuan-tuan Cikgu E ni. Dia ada satu kedai gadget, dia ada kedai cameraman. Tapi dia ada satu kedai mat. Kedai mat tu dia kata, dia ada satu kedai tahfiz, pusat pelajaran tu dia kata. Anak murid dia kata, Cikgu E ni dia kata, siapa nak ambil, ambil. Bayar kemudian pun tak apa. Memang dia banyak sedekah. Itu perkara pertama tuan-tuan. Yang satu lagi tuan-tuan, Cikgu E ni tuan, dia banyak ajar-ajar budak-budak tahfiz ni
Bagaimana nak gunakan medsos ni, media baru, nak pakai guna kamera macam mana nak buat duit supaya guna yang media sosial dan sebagainya, dia yang ajar semua tuan-tuan. Untuk bagi fund sikit kepada pusat-pusat tahfiz ni. Ini yang diceritakan tuan-tuan. Last sekali tuan-tuan apa tuan-tuan? Kebaikan yang dia buat sedekah. Ini yang dia buat lah. Baik dia tuan-tuan. Saya sikit tuan-tuan. Hari ini saya tahu tuan-tuan. Sikit sebanyak kita mesti ada duit lagi lah. Tak adalah tuan-tuan sampai tak ada langsung. Mesti ada harta sikit-sikit lah. Paling tak mau pun ada lah sikit-sikit tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, sebelum harta kita nak dijadikan harta kita ni untuk kita convert dia, untuk jadikan pahala kita yang kita kata dalam kubur tu nanti, tolong pastikan 7 perkara ni kita settle dulu tuan-tuan. Saya takut nanti tuan-tuan bukan hak kita ni tuan. Ni kita sedekah 2 orang ni tak guna macam. Tak dapat apa pun. Pertama tuan-tuan, tolong tengok tuan-tuan harta yang kita ada ni bab zakat harta. Kita buat tak tuan-tuan? Kita bayar ke tidak zakat harta kita? Saya kadang-kadang orang government tuan-tuan satu juga ni saya terlepas pandang. Saya tuan-tuan setiap tahun macam saya pergi pusat zakat di Negeri Sembilan tu. Dia selalu nasihatkan dia kata cik, dia kata setiap tahun dia kata sepatutnya kena review dia kata berapa bajet kita sebab kita kan ada kenaikan gaji. Contohlah tuan-tuan tuan-tuan bayar sebulan 120. Tapi kenaikan gaji ada. Itu yang kita tak tahun-tahun tu kena review balik. Sebab tak tahu ni bukan duit kita ni. Zakat tu. Satu lagi ni tuan-tuan. Orang government ni kan dapat 6%, 7% tu nampak ni. Dia review dah. Kadang-kadang tuan-tuan dia bayar 120 tu 5 tahun sampai sekarang pun 120 lagi. Hati-hati tuan-tuan. Ni bukan duit kita ni. Tuan-tuan sedekah ni tuan-tuan dengan zakat. Zakat dulu tu aqimus salah wa atuz zakah tu. Dia wajib. Baik tuan-tuan. Yang kedua nazar. Nazar ni tuan-tuan nazar lah anak dapat SPM, nak sembelih kambing ke nak apa tuan-tuan. Jangan tak buat tuan-tuan sebab itu janji Tuhan dengan kita dengan Allah tu. Tu nazar. Yang ketiga bab wasiat. Orang wasiatkan kita, aku minta kau bagi sekian ni tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan sebab itu bukan duit kita. Yang keempat tuan-tuan, harta faraid. Ni saya tengok banyak tuan-tuan. Kita akut, kita ambil yang salah bukan duit kita. Saya selalu sebut tuan-tuan, mak ayah kita meninggal tuan-tuan, saya tak bimbang sangat bab harta yang dokumentasi. Contohnya mak ayah kita meninggal ada dekat tabung haji, ada dekat Maybank ke apa, lantaklah itu tak apa. Senang kita nampak ada amount. Yang saya takut kadang-kadang terlepas pandang ni tuan-tuan, contoh. Ada satu kes ni tuan-tuan, mak ni tuan-tuan meninggal ada set akopal, pinggan mangkuk. Yang adik perempuan ni tuan-tuan, bayang tuan-tuan, dia pergi ambil. Boleh tak? Boleh. Tapi kau dapat kebenaran tak semua adik-beradik ni? Tuan-tuan jangan rasa kita rasa tak bernilai. Tapi tuan-tuan, kalau aku jual ni dapat juga ni dalam 200-300 ni. Satu kes saya jumpa tuan-tuan, dia pergi ambil motor ayah dia. Tuan-tuan minta persetujuan tak adik-beradik ni? Kecil, tuan-tuan kena faham apabila meninggal mak ayah kita, adik-beradik kita semua ada hak pada harta mak ayah kita. Itu hutang kita dengan mak kita tuan-tuan kena declare. Contoh tuan-tuan kita hutang dengan mak kita 1,000. Itu dia meninggal. Untuk boleh nak ambil? Tak boleh kan? Sebab tu dia mak kita tu. Yang satu lagi tuan-tuan yang saya nampak orang terlepas pandang ni tuan-tuan, rumah pusaka. Contoh kita ada 5 beradik, seorang duduk rumah tu. 4 tak duduk. Betul? Setuju tak 4 tu? Kalau seorang tak setuju tuan-tuan, saya tak setuju. Tuan-tuan kena value dah balik. Kata rumah tu 1,000. Bahagi 5 tuan-tuan, seorang 200. Yang tak setuju tu kena bayar lah kat dia. Sebab dia ada hak atas rumah tu. Jangan main-main dan takut kita ambil ni tuan-tuan, bukan hak kita. Yang seterusnya tuan-tuan, bab nafkah suami kepada isteri. Yang ni selalu juga tuan-tuan. Tuan-tuan, nafkah suami tuan-tuan, dia kadang-kadang bini gaji lebih sikit, jami ada pendapatan, dia buat lebih kurang tuan-tuan. Tuan-tuan, tuan-tuan kena faham gaji, duit suami, harta isteri, harta isteri. Kecuali kalau dia bagi kebenaran. Dia redha dan sebagainya. Tapi kalau dia nak, tuan-tuan kena bagi. Kita gaji 5,000, dia gaji 30,000, nafkah kita kena bagi. Ni tuan-tuan, ni hak ni. Ni benda wajib ni.
Yang asas tuan-tuan kita nak bagi apa dah? Rumah, makan, pakaian. Itu yang asas yang kita kena bagi. Ford Ranger? Tak. Duit raya? Tapi kalau macam ihsan kita nak bagi dia tu, baguslah tuan-tuan, hadiah tu tak ada masalah. Yang nombor 6 tuan-tuan, hutang. Jangan sibuk tuan-tuan nak pergi sedekah macam-macam, nak pergi warga nanti, tapi hutang kita tak settle tuan-tuan. Hutang ni perkara wajib tuan-tuan. Hutang ni tuan-tuan ni, kalau macam kita ni ikut ada rezeki pergi haji tuan-tuan, kod ada hutang, kena minta kebenaran yang kita minta hutang tu. Aku nak pergi haji ni, aku boleh tak aku delay sikit hutang aku nak pakai duit pergi haji. Kalau dia benarkan, pergi. Kalau dia tak benarkan tuan-tuan, sebab bayar hutang tu wajib. Sebab haji ni kepada yang mampu. Hati-hati tuan-tuan ni, kadang-kadang kita buat tu, kita maksud saya. Nombor 7, kafarah atau penenda masa buat haji. Itu tak apalah. Baik tuan-tuan. Saya ulang sekali tuan-tuan ni, pertama zakat harta. Yang kedua nazar, yang ketiga wasiat, yang keempat harta faraid, yang keempat nafkah suami, yang keenam hutang, yang ketujuh kafarah. Baik tuan-tuan, harta ni tuan-tuan dah settle 7 tu tuan-tuan, clean, bersih. Duit tu duit kita. Gunalah. Itu Nabi ayat Quran disebut tuan-tuan, ya ni tuan-tuan, laula harutani ila ajalin qariban fa as-sadaqa. Ayat Assalamualaikum ayat 10. Bagaimana tuan-tuan seorang hamba tuan-tuan minta dibangunkan tuan-tuan, ya Rab, kenapa tidak menangguhkan kematianku sampai waktu dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Surah Al-Munafiqun ni tuan-tuan sebut apa tuan-tuan ni? Bagaimana seseorang tuan-tuan minta dibangunkan satu perkara je yang aku nak buat, fa as-sadaqa. Maksudnya aku nak bersedekah. Ni tuan-tuan rugilah kalau kita ada duit tuan-tuan, sebab inilah tuan-tuan kan kita sebut iza mata Adam, 3 perkara yang kita bawa bila kita mati. Pertama sedekah jariah kita, yang kedua ilmu yang manfaat, ketiga doa yang soleh. Dan satu hadis disebut tuan-tuan, jauhilah neraka walaupun bersedekah dengan 11 biji kurma. Ini dalam surah Al-Bukhari tuan-tuan, hadis Bukhari. Sampai macam tu tuan-tuan, Nabi tuntut kita tuan-tuan untuk bersedekah ni, paling tidak pun 11 biji kurma pun kita kena bagi. Itu yang kita kena faham. Itu yang zaman-zaman di Allah, masa 32 minit. Sikit dia dah ni. Sikit je dia kita tahu. Okay. Masa zaman Pudu Raya dulu tuan-tuan ni. saya pasal sebut pasal 11 biji kurma ni tuan-tuan. Saya teringat masa zaman saya, masa dulu naik bas tuan-tuan ni, tahun 97, 98. Kau ingat tak Pudu Raya tuan-tuan, orang minta sedekah tu? Kan? Saya tuan-tuan masa tu gagau-gagau tuan-tuan, ada 2 kupang. Saya ingat sampai sekarang tuan-tuan. Dia minta tuan-tuan, kita masa tu umur 19-20 tahun je. Kita pun dah gagau, bagilah 2 kupang. Rupanya tuan-tuan, kaki dia ni cacat kan? Dia lompat, dia ambil 2 kupang, dia balik kepada saya. Saya ingat lagi. Cik, dia kata, kalau 2 kupang tak payah bagi lah. Dah hati aku. Dan kalau kau tulis lah kau nak berapa. Taklah tuan, taklah sebut macam tu kan. Tapi kalau kita layan bengong, kita jadi bengong juga kan. Saya tuan-tuan, selepas pada cerita tu tuan-tuan, yang bab sedekah ni, saya cukup suka. Tak setuju, tak setuju nombor 2. Saya setuju, saya paling suka tuan-tuan tengok nak tabung dekat masjid, dekat kedai mamak tu. Kan kedai mamak tu kan, ada tabung surau lah, tabung kematian. Saya cukup suka tabung tuan-tuan. Haji minum teh tarik roti canai RM2.8. Takkan RM2 kena balik. Letaklah kan. Saya tuan-tuan tak kisahlah orang kata sekian, kurang-kurangnya tabung tu tak boleh baling duit tu balik lah. Geram pula aku. Belajar tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan ni. Sikit tuan-tuan ni. Itu dalam perang. Kalau tuan-tuan tengok ada satu kisah tuan-tuan ni, daripada seorang sahabat Nabi Abu Aqil. Masa perang Tabuk tuan-tuan ni, perang Tabuk ni, dia melibatkan hampir 30,000 tentera masa tu. Saya ringkaskan cerita ni tuan-tuan ni. Tak silap saya tuan-tuan ni, yang menderma tuan-tuan Uthman bin Affan. Sebab projek ni besar tuan-tuan ni. Sebab Nabi minta supaya untuk membiayai perang ni tuan-tuan, dia terlalu melibatkan kos yang tinggi. Yang saya dipahamkan tuan-tuan ni, Nabi sentiasa bukanlah meminta atau menyeru supaya untuk bantu di segi perang Tabuk ini tuan-tuan. Saidina Uthman tuan-tuan ni bagi berapa banyak tuan-tuan ni? Ikut satu riwayat mereka kata Saidina Uthman bagi untuk perang Tabuk ni diberikan 100 ekor unta. Abu Aqil ni tuan-tuan ni seorang yang susah, tak ada duit.
Senang kata susah tuan-tuan. Apabila diseru benda macam tu tuan-tuan, dia teringat apa yang dia buat tuan-tuan ya. Dia ambil, dan satu riwayat mengatakan, dia ambil siram pokok kurma, dia hanya diberi dengan segenggam biji kurma je. Segenggam kurma. Dan dia bagi kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah kata apa? Dan diberitahu oleh malaikat lah satu hadis pendengar kata. Dia kata, inilah dia kata sedekah timbangan yang paling berat sekali dia kata. Tuan-tuan, dalam kita buat sedekah ni tuan-tuan, Allah bukan nak tengok berapa nilai kita tuan-tuan. Allah nak tengok perbuatan kita. Woi tuan-tuan, kalau RM100 tuan-tuan, takkan RM10 tak boleh bagi. Kalau kita nak tengok tuan-tuan RM10, takkan tak boleh bagi RM1. Tu kata sebelah biji kurma tadi tuan, bagilah sikit. Bila tuan-tuan? Nak tunggu kaya bila tuan-tuan? Sedekahlah sampai jadi kaya. Kan? Itu saya kadang-kadang saya faham tuan-tuan ni, bab mengaji ni tak pandai sangat tuan-tuan mengaji ni, bab berilmu ni. Tapi saya teringat kata guru saya tuan-tuan, nak tunggu alim baru menyampai sampai bila saya nak tahu alim ni? Baiklah saya sampaikan tuan-tuan sampai saya jadi alim. Itu ialah saya pegang tuan-tuan ni. Alim tak alim tuan-tuan ni. Kita banyak sangat ilmu yang kita tak tahu dan sebagainya. Tuan-tuan, Allah nak tengok effort kita tuan-tuan ni. Kalau nak tengok gagal tuan-tuan ni, minta maaf nak sebut tuan-tuan ni. Kalau nak tengok usaha ni gagal, saya ingat Nabi Nuh lagi gagal. Kenapa Nabi Nuh kata gagal tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa dia punya follower dia? 80 orang je. Maksudnya tuan-tuan, outcome dia tak. Tapi tuan-tuan, Nabi Nuh 5 tuan-tuan Allah angkat daripada ulul azmi. Maksudnya tuan-tuan, Allah tuan-tuan kalau dia nak bagi tuan-tuan, bila-bila dia boleh bagi. Allah bagi ruang pada ni, kita dah nak tengok kau buat ni setakat mana. Apa usaha kita dan sebagainya. Ini panjang tuan-tuan, ni kan cerita burung hudud tuan-tuan, burung hudud. Kan masa Nabi Ibrahim nak dibakar tu, ada satu burung pipit yang kecil tu. Ingat tak kisah burung hudud dengan api tu? Kan? Dia ambil api disiram. Masa yang dibakar Nabi Ibrahim tu, api besar tuan-tuan, burung pipit pakai paruh dia pergi siram. Last kali tuan-tuan, ada satu makhluk bertanya kepada pipit tu. Dia kata, apa sangat dia kata dengan pipit kamu tu, dengan air yang kamu siram pada tu, confirm kamu tak boleh dia kata untuk padamkan api tu. Apa burung pipit jawab tuan? Dia kata betul aku tak boleh padam, tetapi sekurang-kurangnya dia kata aku boleh jawab dengan Allah, aku tolong untuk bantu agama dekat sini. Kita boleh kat sini, kita tolong kat sini ya. Tu tuan-tuan kosongkan pipit dan sebagainya. Yang ketiga tuan-tuan, the last sekali tuan-tuan ni bab tadi kita tinggal harta. Yang kedua tuan-tuan bab keluarga. Saya ingat keluarga ni saya selalu sebut tuan-tuan ya. Saya sikit yang nak sebut kepada kita sahabat-sahabat kita yang lelaki ni tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan ya. Keluarga ni tuan-tuan takut jadi satu fitnah yang cukup besar kepada kita. Orang lelaki hati-hati tuan-tuan. Kita ada 4 wanita yang akan menarik kita ke neraka. Ni yang keluarga yang kita akan tinggalkan ni. Na'udzubillah jangan jadi satu fitnah kepada kita. Apa dia tuan-tuan ni? Pertama tuan-tuan, selesai tak kita dengan mak kita? Tu orang lelaki. Yang kedua, selesai tak tuan-tuan kita didik isteri kita? Nombor 2 wanita ni tuan. Oi tuan-tuan, sekarang nak jaga bini bukan senang saya. Yang ketiga tuan-tuan, anak perempuan kita, selesai tak tuan-tuan kita didik dia bawa ke agama? Yang keempat tuan-tuan, yang perempuan yang akan menarik kita ke neraka tuan-tuan, adik saudara perempuan kita kalau mak ayah kita dah tak ada. Itu tanggungjawab kita sebagai saudara lelaki kepada adik kita yang kita kena jaga. Baik tuan-tuan ya. Yang itulah tuan-tuan. Yang tu Nabi kata siapa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Siapa manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik tuan-tuan, manusia yang paling baik kepada isteri dan keluarga dia, dan Nabi kata akulah orang yang paling baik pada isteri dan keluarga tu. Dan satu lagi selalu saya sebut dalam kitab At-Taqwa Islam tuan-tuan, anak kita tuan-tuan, sebab ini nombor 3 yang kita akan bawa, yang mendoakan kita apabila kita mati. Dan apa modal yang kita ada sikit tuan-tuan yang masih ada lagi? An Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatin maqbunan fihi ma katsiran minan nas as-sihhatu wal faragh. Tuan-tuan, Nabi kata tuan-tuan 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, kesihatan dan waktu yang lapang. Hadis Bukhari nombor 5933. Tuan-tuan, saya percaya sikit sebanyak kita masih ada kesihatan yang baik, kita masih ada masa yang luang ya. Tolong gunakan tuan-tuan ni, masa kita tak lama tuan. So ruang ni kita gunalah baik-baik. Dan yang ni Nabi kata selalu kita terlepas 2 nikmat ni, biar dah dulu, tunggulah dulu, nantilah, kemudian lah.
Dah qalu. Selesai. Baik ni tuan-tuan, tu Nabi kata siapa manusia yang paling cerdik? Manusia yang paling cerdik tuan-tuan dalam hadis tuan-tuan daripada Ibnu Majah disebut siapa manusia yang paling cerdik? Manusia yang paling cerdik adalah orang yang buat persiapan apabila dia nak mati. Kita tak payah fikir tuan-tuan bila kita nak mati. Tapi Nabi kata siapa manusia yang paling cerdik adalah manusia yang buat persiapan apabila dia nak mati. Itu yang kita kena faham tuan-tuan. Dan saya tangguh tuan-tuan, kita punya kuliah sikit pada malam ini dengan satu kisah. Apa dia tuan-tuan ni? Kisah stokin berlubang ayah dan anak. Saya ringkaskan cerita ni tuan-tuan, ayah ni tuan-tuan masa dia nak meninggal, dia wasiatkan anak-anak ni tuan-tuan, masa ayah nak mati nanti tolong pakaikan ayah dengan stokin yang koyak. Sebelah je. Tuan-tuan, anak-anak ni tuan-tuan wasiat ayah. Lepas tuan-tuan dah mandi apa semua, bergaduhlah tuan-tuan dengan Tok Imam. Tok Imam tu cakap, dia kata ayah kami wasiatkan kami tolong pakaikan ayah stokin yang koyak ini masa dia nak dikebumikan. Kita bergaduh lah, mana ada sejarah pakai stokin mayat dia. Kan? Tuan-tuan rupanya barulah peguam ayah dia kita bagi tahu. Dia kata dia nak mengajar kepada anak-anak dia apa tuan-tuan. Dia kata kau banyaklah duit sekali mana pun. Kau adalah harta banyak mana sekalipun tuan. Wa imma walaupun stokin yang koyak ni pun kau tak boleh bawa masuk dalam kubur. Maksudnya apa tuan-tuan? Dekat sini nak mengajar kepada kita tuan-tuan, kita datang dengan kosong, kita akan balik dengan kosong. Kita buat balik 3-4 lai tu je lah, tinggal je. So saya minta lah tuan, sama-sama lah kita muhasabah ni, saya ingatkan diri saya sendiri tuan-tuan. Allah datang kita dalam keadaan yang fitrah. Allah pinjamkan badan kita ni tuan-tuan. Tolong pastikan tuan-tuan kita pulangkan jasad kita yang Allah pinjamkan ini dengan sekadar yang fitrah. Fitrah apa maksud tuan? Yang suci, yang kita dah bersih, yang kita habis selesaikan kita dengan keadaan dunia ni. Baik tuan-tuan, apa yang saya ulang sikit tuan-tuan, apa yang kita bincang hari ini. Saya hanya bincang tuan-tuan satu hadis yang berkaitan 3 perkara tuan-tuan yang mengiringi kita apabila kita mati nanti. Pertama tuan-tuan, harta, keluarga dan amal. Tapi 2 ni tuan-tuan akan balik, keluarga dan harta akan balik, tapi yang hanya tinggal amalan kita. Saya kongsikan sikit tuan-tuan, 3 perkara ni tuan-tuan, kita tak mati lagi. Kita masih ada 3 perkara ni, tolong guna sebaik tuan-tuan. Pertama, bab amalan kita. Yang kedua tuan-tuan, bab harta yang kita ada sikit sebanyak. Yang ketiga tuan-tuan, anak binak kita dan keluarga kita masih ada, yang boleh jadi aset kita, boleh bantu kita apabila kita mati nanti. Saya ingat itu sahaja sikit tuan-tuan perkongsian saya pada hari ini. Bukan niat saya nak mengajar tuan-tuan, tapi lebih pada berkongsi mana baik itu datang pada Allah dan kurang itu pada sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.